Lepas ni kalau kereta korang bateri kong tak boleh start, ini penyelesaian je guys. Korang dah tak payah bawa bateri korang tu berat-berat pergi kedai, lepas tu suruh dia charge, kena bayar lagi. Ini korang beli modal sekali je terus boleh charge guys. Kalau korang tengok dia punya ni semua secara kosmetiknya memang baik lah. Tengok dia punya clip tu ada getah, dan juga dia punya body dia solid guys. Aku sebelum ni pernah ada guna juga jenis yang lebih kurang macam ni. Memang function lah. Pada aku yang Soulfly ni maybe dia upgrade version, tapi upgrade version tu lebih kepada dia punya kosmetik dia lebih solid dan safety yang lebih tinggi. And benda ni secara jujurnya memang function lah untuk charge bateri. Untuk kalau kereta korang tu bateri dia belum rosak lagi lah. Kalau bateri yang dah rosak kau charge pun memang dia tak boleh, kau kena beli bateri baru lah, ataupun ada bateri kit repair. Aku tak sure lah benda tu function ke tak. Tapi untuk charger ni function untuk kalau korang terlupa nak tutup lampu kan. Kadang kereta kau terbiar on lampu lama, bateri habis, korang charge balik guna ni, bateri tu boleh pakai lagi guys. So dapat kan macam biasa. Let's check it out.